Apa itu Transparent World dalam Demon Slayer? Transparent World yang juga dikenali sebagai See-Through World merupakan salah satu kebolehan luar biasa dalam anime Demon Slayer. Ia membolehkan pengguna melihat menembusi tubuh badan orang lain, termasuk tulang, otot dan organ mereka. Individu pertama yang menyebut mengenai Transparent World ialah bapa Tanjiro, iaitu Tanjiro. Menurutnya, jika Tanjiro dapat membiasakan diri dengan setiap bahagian tubuh serta menghapuskan pergerakan yang tidak perlu, seseorang itu akhirnya akan mencapai kawalan sempurna ke atas tubuhnya. Ini membolehkan seseorang memaksimumkan hasil tenaga sambil menggunakan kuasa yang minimum. Bermakna tubuh seseorang itu tidak akan mudah berasa penat. Apabila mencapai keadaan ini melalui pernafasan dan pergerakan yang betul, segala-galanya akhirnya akan menjadi Lut Sinar. Sebenarnya Yorichi Sugikuni juga sangat luar biasa dalam menguasai Transparent World. Dia secara semula jadi dah pun berada dalam keadaan tersebut dan boleh melihat menembusi segala-galanya. Ia begitu normal baginya sehinggakan dia tidak sedar bahawa itu adalah satu kuasa yang istimewa. Untuk bangkitkan Transparent World, seseorang itu perlu bangkitkan Demon Slayer Mark. Yang kedua, memerlukan fokus yang intens. Kosongkan fikiran daripada segala niat membunuh untuk mencapai keadaan tanpa ego, serta tahap konsentrasi yang sangat tinggi. Ketiga, melampaui had. Paksa kekuatan fizikal sehingga mencapai tahap keletihan maksimum ketika bertarung atau menjalani latihan yang ekstrim. Dan itulah Transparent World.